Hai semua, hari ni kita nak masak siput buluh atau pepahat menggunakan bahan-bahan yang simple je. Perencah nasi goreng, irisan bawang merah, cili api, daun sup, daun bawang. Senang je. Mula-mula kita tuangkan dulu perencah nasi goreng tu. Lepas tu kita gaul bahan yang telah kita iris, masukkan minyak sedikit. Lepas tu kita dah boleh masak. Panaskan kuali untuk kita bakar pepahat ni. Lepas tu ada lebihan kuah perencah tadi tu, kita masukkan je dekat atas dia. Kita kacau-kacau bagi dia masak sama rata. Senang je bakar dia. Dah masak ni, kita asingkan dulu tepi-tepi sedikit. Lepas tu kita masukkan cendawan enoki. Yang part ni yang paling sedap sangat-sangat. Jangan lupa kita balikkan cendawan enoki tadi. Cendawan ni masak dia sekejap je. Okey, dah siap. Terima kasih dah tengok sampai habis.